So yang ni dah arwah kita boleh tanam dia. Hi, welcome back to my channel again. Okay, so kita ada pasa-pasa yang nak di unboxing. So jom hari ni sambung lagi video. Kita akan unboxing. Ada 6 pasa kat sini. So kita akan share apa benda yang saya beli. Okay, sebab ada juga barang-barang hadiah hari guru juga ni, selain daripada barang yang saya nak guna. Okay, so kita unboxing satu-satu. Okay, first saya nak buka yang ni dulu, yang panjang ni. Saya beli tripod. Sebab tripod saya dah nazak. Elok ada wrap, susah nak buka. Okay, ni dia tripodnya. Tripod ni dia lebih kurang juga lah macam yang saya selalu guna time record video kan. Oh, ni dia punya letak phone. Dia ada ni remote juga. Remote control. Sama lah sebiji macam yang saya punya. Punya tu dia punya ni dah rosak. Dia punya apa ni orang panggil, laras. Ni benda laras ni dia dah rosak. So tengok ada yang murah tu ganti je lah kan. Yang lama tu saya beli dia sekali ring light dekat walk in atas kedai lah. Kedai-kedai yang jual aksesori, handset, gadget apa semua ni kan. Lepas tu RM60 jugalah beli. Yang ni murah, belah-belah ringgit je ni. Okay, so dia boleh pergi panjang sampai 170 cm. Okay, kan saya selalu buat video vlog ke apa ke kan, memang perlukan tripod yang tinggi ya. So ambil. Dia jenis kangkang macam tu kan. Sama lah juga macam saya punya yang lama. Ini saya punya yang lama. Kalau nak tengok kualiti, dia lebih berat yang ni lah. Sebab tu lah mahal, RM60 kan. Okay, yang ni belas-belas ringgit je. Dia ringan. Tapi boleh lah untuk nak angkat pergi sana pergi sini tu, ringan dah sikit kan. Macam ni dia berat sikit. Sama, dia punya ni dah loose. Benda ni dah loose. Lepas tu ni pun dah loose. Kau tengok ni, benda ni pun dah patah, tercabut. Tempat yang untuk kita letak phone tu, dia duduk dekat dalam ring. Bila duduk dekat dalam ring, bila patah ke apa ke, tak boleh dah nak letak dekat sini kan benda ni. Jadi terpaksa saya gam macam ni. Tu sebabnya kita cari yang lain. So yang ni dah arwah kita boleh tanam dia. Okey lah, kita dah ada yang ni. Kukuh jugalah walaupun murah. Berbaloi lah, berbaloi. Korang kalau nak ada nak buat konten ke apa kan, boleh lah beli yang ni, murah je, belah-belah ringgit kan. Yang ni untuk phone kita letak kat sini. Bahagian yang bawah sini ni dia letak dekat bahagian atas ni lah. So dia boleh laras lah dia punya kedudukan tu kan. Ini tak tahulah pula berapa lama pula boleh bertahan ni. Jadi dia ada 1 peringkat, 2 peringkat. So boleh laras ketinggian dia sampai 170. Lepas tu masa beli tripod ni, dia cakap tambah sikit lagi kita boleh dapat free shipping. Jadinya kita tambah lah. Tengoklah barang apa yang ada kat dalam tu kan. Lepas tu ada jumpa satu barang yang memang dah lama dah duduk dalam saya punya troli. Jadinya saya check out lah juga sekali. Mikrofon. Itu si kakak saya buat nak nyanyi-nyanyi guna mikrofon. Ni tak tahulah, ambil colour putih kot. Ni memang dah lama gila dah duduk dalam troli saya. Lepas tu saya tengok tripod yang saya nak beli tu pun daripada troli yang sama. Lepas tu dia cakap kalau tambah boleh dapat free shipping kan. Okay, boleh lah. Free shipping lah. Boleh jugalah karaoke petang-petang kan. Ni saya ambil yang dia ada 2 mic. Boleh lah duet. Ini dah lama sangat dah viral kan. Masa viral tu saya dah masuk dalam troli, tapi tak menjadi keperluan pun, so saya tak belilah. Dapat 2, betul lah 2. Ni dia punya wire charge kot. Wire charge. Lepas tu dapat 2 mic. Okay, ni 2 ringan je, tak adalah berat mana. Oh loh, ada damage sikit lah. Dia macam kotor. Boleh pusing pula benda ni. Ayo. Pusing. Longgar, dia longgar sikit. Dua-dua kotor. Yang ni pun ada kotor juga. Okay, lepas tu ni dia punya tu lah, speaker bluetooth dia.
So dia ada handle comel lagi kan. Kecil. Tak lah ada bateri tak lagi. Boleh on mana on dia. Okay, dah ada bateri. Kita cuba test. Tak ada bateri kot. Bayang ni pun dia kena cas juga bawah dia. Kita kena cas dululah. Nak demo pun tak boleh lah kat sini kan. Kena cas dulu. Ni juga barang sendiri lah juga ni. Saya beli dompet dekat TikTok juga yang ni pun. Ni ha. Dompet RM5. Dia button lah, button. Sebab tengok lalu-lalang kat TikTok kan macam cantik. Dia punya design dia macam design Larissa kan, tapi harga lain. Bukan Larissa punya. Dia macam Larissa tapi bukan Larissa punya produk. Okay. Harga pun murah lah daripada Larissa. Okay, zip dia okey lah. Zip dia jenis macam ni. Zip macam ni selalunya cepat juga rosak tau. Tapi tak tahulah. Ni tengok okey je. Check. Zip untuk shilling. Lepas tu bahagian dalam dia ni ada slot untuk duit. Dia ada 3 slot kad. Lepas tu ada 1 untuk gambar ke, nak letak IC pun boleh. Lepas tu kalau nak ada extra kad lagi boleh slot kat sini. Kat sini ada 1, 2 lagi slot. Okay, dia murah sangat, harga dia cuma RM5 aja. RM5 saja untuk satu dompet yang macam gini. Nice, lawa. Okay, jom kita try isi benda kat dalam ni lah. Okay, itulah muat dia. Okay, habis bahagian luar. Okay, dah habis tak muat dah. Shilling kita masukkan kat sini. Aduh, span. Okay, nak ambil shilling pun tak susah sangat lah. Dia macam tu kan. Kita boleh gitu je. Bila time kat kedai. Macam tu. Sebab kadang-kadang setengah saya pernah beli dompet yang jenis macam nipih-nipih macam ni kan. Nak ambil shilling dia punya susah. Sebab ada slot card. Macam ni okey lah. Cantik lah korang. Nampak kemas dompet dia. Okay. Dia button ni, dia bukan magnet, dia button. RM5 kan dekat magnet pula. Dia ada je yang murah guna magnet ni. Ini button. Cantik walaupun murah. RM5. Test bubur dalam sling bag. Ni sling bag yang saya selalu guna. So sebab dia kecil, lepas tu pula tebal lah kan, walaupun dia kecil kan. Dia tebal macam ni. Lepas tu ni dia punya, orang panggil apa, ketinggian dia antara ni je kan. So muat lah kita nak letak dompet kita kat sini. Selit masuk sini. So nak letak phone pun ada space lagi. Dia ada space lagi kat sini. Okay, boleh letak phone lagi. Kalau tidak, kalau masuk yang dompet yang panjang tu, seksa nak selit masuk phone pula. Saya kalau pergi mana-mana memang saya suka pakai sling bag yang simple kecil macam gini. Okay, dah habis dah barang-barang barang sendiri. Lepas tu ni barang-barang untuk hari guru punya. Okay, yang ini saya beli untuk nak bagi dekat guru subjek. Guru subjek saya bagi dekat adik je. Kakak ni tak bagi. Sebab adik kan tahun ni kan dia dah last nak tinggal sekolah dah. Jadi kita buat bagilah dekat semua cikgu. Tak apalah kan. Kakak dia panjang lagi masa. Nanti dia kata 5 nanti baru kita buat macam ni. Saya tengok yang ni dekat Shopee untuk hari guru kan. Kalau korang nak beli kan, kalau awal lagi ni. Sempat lagi ni kalau nak order. Sebab hari guru kan lagi berapa? 2 minggu ke 3 minggu. So sempat lah. Ya Allah. Boleh tahan kan dia orang balut. Memang secure balutnya. Okay, ni kita ambil macam ni. Nampak tak? Dia dah cantik dah. Dekat pen dia ada, kena buka kot. Dia dah buat kotak siap untuk letak pen. Pen dia, pen jenis macam ni. Pen pun tak adalah nampak murah sangat kan. Dia ada tulisan tu, Selamat Hari Guru kat situ. Lepas tu ada tulis terima kasih cikgu. Siap bagi kotak macam ni lagi untuk selit pen. So ni pen dia pen merah lah. RM3 untuk satu ni. Dia ada yang dapat 2 pen apa semua. Tapi saya ambil satu je lah. RM5. Dia lain-lain harga lah. Kalau 2 pen dia dah harga lain dah. Okay, so okay lah. Dia packing sekali dengan plastik sekali macam ni.
Gitu. Lepas tu kan saya ada beli juga coklat dekat EcoShop tu. Bolehlah kita letak coklat juga nanti Kang. Nanti nak dekor ni tu nanti Kang, kita share dekat video lain. Okay, so saya ambil dia lain tau. Ni untuk cikgu lelaki. Untuk cikgu lelaki dia gambar lelaki lah. Tapi gambar bukan gambar cikgu, gambar macam gambar budak sekolah je kan. Tak terlalu boleh lah. Okay, cikgu lah juga kan. Okay, ada 3 guru lelaki. Dan ni ada 3 juga guru perempuan. Bukan guru sampingan, guru subjek. Okay. Untuk cikgu adik. Okay, nanti kita akan buat spek semula untuk bagi nampak indah lagi lah. Lepas tu ni saya beli untuk hadiah hari guru juga. Berat jugalah. Sebab ni saya ambil 3 kan. Tak tahu lah rasa satu benda, satu payung tu berat jugalah. Ni payung yang viral tu, yang boleh lipat sampai jadi kecil tu. Dia punya balut barang dia memang padu. Korang jangan risau lah barang rosak ke apa ke. Memang padu gila. Okay, so ini dia. Saya ambil warna beach. Cantik dah warna dia. Warna so estetik. Okay. Macam ni. Cikgu kan biasanya dia orang bawa beg tangan ataupun macam tote bag tu kan. Okay, so sesuai lah. Kita bagi hadiah kat cikgu benda-benda macam ni kan. Sekarang kan musim panas, tiba-tiba hujan. So benda ni berguna lah untuk cikgu kan. Saya mana nak buka benda ni. Korang nak tahu bila dah buka dia macam mana, korang kena tengok dekat Shopee, tekan link kat bawah tu je. Dekat TikTok pun ada, tapi saya rasa dekat Shopee lagi murah. Sebab saya tengok dekat TikTok mahal. So saya ambil yang dekat Shopee. Okay, so dia macam ni lah. Dia punya apa tu? Kita buka macam ni je lah kan. Dia Velcro. Dia bukan butang, dia Velcro untuk lipat dia. Sebab ada tengok orang komen kat bawah tu, bila dah buka nak lipat bagi cantik macam ni, susah dah. Kalau dah sampai dekat cikgu tu tak apalah kan. Dia sendiri buka, dia sendiri yang nak lipat. Pandai-pandai dia lah kan. Kita nak bagi tu biarlah nampak indah lawa sikit kan. Okay, begitu. Compact lah juga kan. Senang lah ni cikgu masuk dalam beg. Time hujan balik tu boleh dah berpayung. Ada juga payung dalam beg tangan gitu. So ada 3 untuk 3 orang cikgu. Okey, ni ada satu lagi. Kiranya satu cikgu saya bagi 2 item lah beli. Yang ni payung tu harga apa saya dapat RM11. Okey, lepas tu ni special sikit lah. Yang ni saya bagi macam botol jenis flash tu. Tapi dia special sikit sebab dia ada engrave. Packaging pun okey lah kan. Safety lah. Saya dah bagi dia punya nama apa semua tu untuk dia engrave dekat botol tu. Dia ni excited gila nak tengok yang ni. Saya memang excited nak tengok yang ni. Macam mana hasil dia. Okay, so ada 3 lah untuk 3 guru kelas. Semua saya ambil warna sama. Saya ambil warna sama dengan payung sebab kita nak bagi nampak estetik sikit. Gitu. Okay. Dia punya flash ni. Cantik. Memang sesuai sangat kalau korang nak bagi dekat orang-orang yang korang nak hargai. Tahu tak? Okay, flash ni atas dia ni ada. Nampak tu? Ini suhu tau. Suhu bila korang isi air dalam ni, dia tahulah suhu air tu. Kalau guna untuk air panas, korang boleh tahulah suhu air panas dia berapa kan. Ni macam ni, dalam ni suhu bacaan dia 29. Dia keluar suhu tu. Ni mungkin tak nampak sangat sebab dia ada plastik. Saya tak nak buka sebab nak bagi ke orang kan. Biar tuan badan tu yang buka sendiri. Okay, nampak tak cantik weh? Lawa. Cantik lah dia engravingnya. Lawa lah. Cantik. Ini saya tulis Cikgu Rafidah. Nama cikgu yang nak bagi tu lah kan. Dia kan bila kita bagi benda macam ni, apa tu, guru tu dia macam lebih menghargai lah. Dia akan, sebab benda tu memang dia akan guna kan. Saya suka kalau nak bagi benda tu biar benda yang dia akan guna benda tu. So macam ni nampak macam wow.
macam special. Dia nampak special lah sikit kan. Gitu. Tak silap saya ambil ni saiz 400ml. Dia tak besar sangat lah. Macam ni kan cikgu-cikgu kan, diorang kan mengajar, kadang-kadang dah agak air kan. Bolehlah bawa ni dalam beg tangan diorang. Sebab botol dia pun tak besar kan. Dia macam comel je saiz dia. So bolehlah diorang bawa dalam beg tangan diorang. Sekali dengan payung apa semua kan. Ini yang cikgu kakak. Alamak, Fadila pula dah. Dia terlupa H. Kat sini sepatutnya ada H. Dia terlupa letak H. Tak apalah, bolehlah nama dia juga kan. Ustazah Fadilah. Yang ni untuk guru kelas adik, Ustazah Zaitun. Okey, cantik. Yang ni elok dia tulis nama. Betul dah, Ustazah Zaitun. So korang kalau tak ada idea nak bagi hadiah apa dekat hari jadi sesiapa ke apa kan, bolehlah beli dekat kedai ni. Cepat gila tau tak, dia hantar sehari je. Saya order 23 hari bulan, 24 hari bulan dah sampai dah. Kau bayangkan, selaju itu dia buat. Tu pakai apa tu, kostum nama tu. Memang cepat, kedai dia memang cepat. So memang recommend lah beli dekat kedai dia. Habis dah semua barang-barang yang kita dah unboxing. Itu saja. So korang, itu sajalah untuk video kali ni. See you next video. Bye bye.